Okey, assalamualaikum. Okey, saya nak ganti lampu ni. Buat lem ni dah pecah. Okey, ni bahagian bawah ni. Okey, buka soket dulu. Kalau tangan tak boleh. Okey, ni ada skru 1, 2. Atau okey, sebelum tu saya nak tengok yang owner beli lampu dia. Lampu tu. Okey, sebelah kiri ni saya dah buka. Buka ni 1, 2, 3. Apa dia? Yang sebelah sini dah tanggal dah wire ni. Main-main dah tanggal. Ni buka ni 1, 2 atau 3. Susah nak di atas tu sebab dengan kaki ni. Boleh je. Sorry, 3 boleh cakap 4 kan. 1, 2, 3. Di atas 1. Sudah boleh pendek yang atas. Dari tepi ni. Yang ni okey, panjang pun. Macam ni. Dah. Kalau ada lagi pendek lagi cantik. Yang skru lain sikit ni. Yang ni. Yang ni. Hati-hati tahu dia ada spring. Dia ada spring dalam ni. Dalam ni. Untuk ejah tinggi rendah. Itu. Spring ni. Ada sini dalam ni. Okey. Saya try pasang dulu sebiji. Baru saya cerita. Nanti nak cerita masa nak pasang nanti salah jadi panjang cerita. Jadi saya buat dulu satu. Geng, saya dah lupa cara dia. Saya tak pasang dulu. Okey geng, kita siap pasang sini je lah. Tapi sekat sini untuk adjuster tinggi dan tak ada lah. Boleh je nak pasang tapi rumit sikit nak pasang. Okey, macam ni pun dah okey dah. Di sini banyak lagi kerja kena buat. Macam ni pun boleh je, tak ada masalah. Kita nak tinggi dah, longgai 2 biji skru ni kanan ni pusing sikit. Sini pusing sikit. Pusing ni. Ataupun leki ni yang bracket pegang di lampu ni boleh juga. Tapi rumit sikit masuk leki. Ni. Tapi ni pun okey dah. Okey dah. Salah gan sebenarnya. Kalau nak gan pun boleh. Tapi comot nampak. Kalau betik ke nampak. Nampak sini. Dapat ikut tepi nampak. Okey, sekarang wiring pula. Wiring. Ni soket ni. Soket ni dah rosak. Kalau tak rosak, potong sini sambung je. Guna plug and play. Tapi yang ni rosak. Terpaksa lah. Potong sini. Sambung sini. Yang sebelah tak. Yang sebelah saya akan guna soket. Yang ni tak boleh sebab dah rosak. Saya akan potong sini. Tak payah warna sini. Hitam. Dia ada dua ambil warna. Sekarang dah punya katanya ada warna biru satu dan ada warna putih satu. Maknanya sekali pasang semua yang ada biru dan putih. Okey, saya tunjuk sebelah kiri pula. Okey, buka dulu ni. Okey, buka. Okey. Ni tarik. Tarik ke sini. Tak tarik lah, tak guna pun. Guna yang ni, saya akan ambil ni soket. Ambil soket potong sini. Tak apa, tak guna dah. Kalau nak guna beli yang lain dah bagi ni sekalian soket. Okey. Okey, ni soket soket ni kita buat dia punya bus lah. Bus apa lagi sini. Okey, kat sini. Sekejap saya pasang dulu pasang ni. Pasang dulu. Okey, pasang dulu. Ni gula neki Okey. Lupa sekejap. Buka balik. Okey. Sebab ni lubang ni tak muat dengan saiz 10. Jadi saya akan korek sikit agak ni masuk ni, agak
skru ni masuk. Ni. Korek sini sampai sini. Sama sini pun korek. Bagi skru ni masuk. Kena guna skru 8 boleh, tapi kecil sangat 8. Jadi guna yang 10. Okey, saya korek Okay. Pasang lah. Okey, dah siap ketak tu ha. Ni hati-hati wayar ni cepat. Okey, saya guna sini yang lubang ni, baik kan? Okey. Cukup ukur agak-agak yang sini. Okey. Okey, saya tak tunjuk apa tu ni. Okey, dah siap. Panas siap dah. Dah panas. Saya akan pasang sini. Sini. Tu. Pasang satu. Okey. Okey. Skru tajam panjang ni okey ya. Okey, saya pasang Okey. Tapi wayar ni jangan dulu, aku putus. Okey, baik macam ni. Macam ni. Kita sapu macam ni. Okey. Ini saya pasang. Okey. Yang sama saya. Okey, masuk sini. Kalau ada skru macam ni lagi cantik dia ada lock. Macam biasa kan, kalau buat video dia macam susah nak jadi sikit. Okey, jangan ketatkan lagi lah. Ketat. Okey. Ini panjang sikit ni. Kalau nak potong, biar je lah. Panjang ni panjang apa yang sebelah silap ni geng. Aduh, yang sebelah sini tak boleh pakai skru bunga, nanti nak ketak kat sana payah. Kena tukar. Yang ni letak sini. Aduh, balik lah. Sebab saya ada 2 biji ni skru. Tak ada yang macam ni. Ada satu bunga, ada satu macam ni. Jadi yang ni pasang sebelah sini lah. Sebab kat sana nanti bila kita nak ketakkan sangkut dengan besi. Okey, saya tukar. Jangan ketakkan lagi lah. Nanti ketak kat kereta. Sebab kita tak tahu lah jarak lampu dengan bumper tu. Asak lah. Okey. Ni nak masukkan dalam tu ni. Kalau straight tak boleh, tak muat. Tak muat. Sangkut kena ni. Tak muat lah. Tak muat. Kita nak tolak. Keluarkan sikit kepala dia tu. Kita kena sikit apa ni? Tunduk sikit. Tunduk macam tu. Baru masuk. Okey. Dia dah masuk. Kita ikat dulu ni. 1, 2, 3. 3 di sini. Tu. Ini tak ada skru ni. Ni. Ni buka, saya buka ni. Dah tak ada ni. Okey, satu. Atas satu. Sini satu. Ikat dulu.
Okey, saya dah ketat semua skru ni. Okey, sekarang kita tarik tarik. Tarik. Kita tarik. Sambil itu tengok aku dudukkan sini. Okey, tak okey ha. Ejah sini ni. Ni, ejah sini. Okey ya. Saya kena akan. Okey, dah siap takkan semua tak ni. Okey, sama wayar ni. Macam biasa wayar. Macam sebelah sana bukan macam biasa. Macam sebelah sana. Merah-merah, hitam-hitam. Okey, ni saya pakai soket nak potong di lampu tu soket. Pasal ni. Okey, saya dah siap wiring ni. Macam ni lah. Baik dah nampak. Kita letak sini. Masa sini. Tak nampak. Okey. Cantik ya. Yang ni ikat ke betul. Tapi asal pun dah macam ni. Nak cantik ikat ke betul sini. Okey, ni rupa dia Okey, ngang cantik ya. Sama je. Tapi ni tak tahu lagi tinggi ke rendah ni. Pasang dulu, lepas tu ejah buka skru 2 biji tu lah. Nak condong ke angkat ke. Jom kita try. Ni lampu ni. Okey, dah hijau. Ni ke biru ni. Awal juga tengok dia pun mungkin tak cantik. Dia pun duduk cantik. Okey, alhamdulillah. Setakat ni ya, terima kasih saya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum.